Assalamualaikum, salam Malaysia Berdali. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Sekolah dinasihatkan tangguh aktiviti luar jika suhu melebihi 35 darjah Celsius. Ini bagi pastikan kesihatan murid tidak terjejas. Kementerian Pendidikan arahkan sekolah tingkatkan persediaan. Ini termasuk pastikan bekalan air minuman bersih mencukupi dan galakkan murid minum secukupnya untuk kawal suhu badan. Murid asrama juga perlu dibekalkan air minuman jika tiada sumber lain. 3 daerah di Kedah, Pokok Senah, Pendang dan Baling direkodkan gelombang haba tahap 2 pagi tadi. Met Malaysia maklumkan 16 kawasan lain di Semenanjung berada pada tahap berjaga-jaga. Antara kawasan terlibat beberapa daerah di Kedah, seluruh Perlis serta kawasan utara Pulau Pinang. Status sama turut direkodkan di beberapa daerah di Perak dan Pahang. Tahap 2 diisytihar apabila suhu cecah 37 hingga 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari. Manakala tahap 1 suhu 35 hingga 37 darjah Celsius. Pulau Sebatik di Sabah diisytihar kawasan bencana kemarau berkuat kuasa hari ini susulan cuaca kering berpanjangan. Ia diputuskan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau berdasarkan laporan terkini agensi terlibat. Langkah berkenaan bolehkan penyelarasan bantuan dan tindakan segera dilaksana kepada penduduk terjejas. Agensi berkaitan akan digerakkan secara bersepadu bagi tangani kesan kemarau termasuk pastikan bekalan air mencukupi. Empangan muda catat paras rendah yang membimbangkan iaitu sekitar 8.28%. Menurut Pengerusi Mada, tiada taburan hujan direkodkan di kawasan Tadahan. Sekaligus jejaskan bekalan air untuk pengairan sawah. Beliau nasihatkan peladang bersedia untuk taburan terus kering. Usaha digerakkan termasuk pembenihan awan namun belum buahkan hasil. Pihaknya turut tinjau keadaan semasa di empangan. Masyarakat diseru berdoa agar usaha pemulihan bekalan air berjaya. Permit khas diwajibkan bagi pembelian petrol dan diesel di stesen minyak untuk kegunaan persendirian selain tangki asal kenderaan. Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN berkata, permit itu percuma dan terbuka kepada 10 kategori layak. Ini termasuk forklift, pengangkutan air, industri makanan, pertanian, penternakan dan bantuan kecemasan. Permit benarkan pembelian 20 liter ke atas guna bekas selamat mengikut kuantiti alamat stesen minyak, tempoh dan kekerapan belian yang diluluskan. Kerajaan akan laksana langkah intervensi awal bagi kekalkan ketahanan ekonomi negara susulan konflik Asia Barat. Perdana Menteri berkata perkara itu diputuskan pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara hari ini. Turut ditekankan jaminan bekalan tenaga dengan pelbagai sumber dan laluan alternatif bagi kurangkan kebergantungan terhadap laluan bersiko seperti Selat Hormuz. Ketenangan, disiplin dan semangat kebersamaan amat penting bagi pastikan negara kekal stabil dan berdaya tahan. Remaja 15 tahun meninggal dunia akibat lemas di jeti Kampung Petak Endau, Mersing. Mayat Muhammad Adam Haziq Muhammad Hazrik ditemukan tengah hari tadi pada jarak 10 meter dari lokasi terjatuh. Komandan Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Endau berkata pencarian bermula pukul 9 pagi sebaik terima laporan daripada keluarga. Mangsa ketika kejadian duduk di tepi tebing sungai manakala 3 rakannya mandi-manda sebelum tiba-tiba dilihat tenggelam pada jarak 100 meter dari lokasi asal. Di Shah Alam, remaja lelaki dilaporkan meninggal dunia dipercayai terjatuh dari sebuah pangsa puri di Seksyen 19 petang semalam. Ketua Polis Daerah Shah Alam berkata, mangsa ditemukan orang awam dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum dikejarkan ke Hospital Shah Alam. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan ketika terima rawatan. Polis memaklumkan tiada unsur jenayah dikesan. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Tindakan Pantas Maritim Malaysia berjaya selamatkan 5 kru warga Thailand selepas kapal kargo dinaiki terbakar di timur Tanjung Sedili. Kejadian babit kebakaran di bahagian dapur kapal. Namun berjaya dikawal kru sebelum bantuan tiba. Kesemua bangsa mengalami kecederaan melecur dengan sebahagian serius. Mereka dipindahkan ke daratan untuk rawatan lanjut. Maritim Malaysia tegaskan komitmen pastikan keselamatan perairan negara sentiasa terpelihara. 4 rumah musnah dalam kebakaran di Taman Kemajuan Kanga malam tadi. Pengarah JBPM Perlis laporan diterima sejurus kemudian sebelum 6 jentera dikerah ke lokasi. Kebakaran berjadi kawal sekitar 11 malam dan operasi tamat kira-kira 3 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan.
Siasatan forensik sedang dijalankan bagi kenal pasti punca kejadian. Sementara itu, Raja Muda Perlis berkenan ziarah mangsa dan kurniakan sumbangan awal. Seorang wanita direman 3 hari berhubung kebakaran gerai bercon dan bunga api di Wakaf JA Kota Baru. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Wan Ashrul Afham Muhammad Azmi sehingga 27 Mac bagi bolehkan siasatan lanjut dijalankan. Wanita berusia 44 tahun itu ditahan kerana kecuaian berkaitan api atau bahan mudah terbakar, manakala pekerjanya dibebaskan selepas beri keterangan. Kebakaran berlaku pagi semalam dipercayai berpunca daripada litar pintas pada sambungan elektrik gerai. Juga kes serupa di Johor Bahru. Polis tahan 2 individu berusia 30 hingga 35 tahun di Kulai dan Kampung Melayu Majidi susulan kebakaran gerai mercon dan truk makanan. Timbalan Ketua Polis Johor memaklumkan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun, sebuah lori yang diparkir berdekatan gerai terbakar. Siasatan dapati kebakaran berpunca daripada generator gerai yang terbakar menyebabkan letupan. Kes disiasat mengikut Seksyen 286 Kanun Keseksaan. Pencuri kenderaan sekitar Melaka, geng Haras berjaya ditumpaskan. 4 lelaki tempatan 24 hingga 32 tahun diperkas di Permatang Pasir Alai pada 19 Mac. Suspek dipercayai terlibat 12 kes curi kenderaan, pecah rumah dan sabun sejak beberapa bulan lalu. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah berkata ketua kumpulan terbabit ada lebih 20 rekod jenayah lampau. Antara dirampas motosikal, van dan peralatan khas curi kenderaan. Semua suspek dilapor positif syabut. Tiada campur tangan mana-mana pihak berpengaruh dibenarkan dalam tindakan PDRM, khususnya terhadap sindiket jenayah berskala besar. Perdana Menteri beri arahan jelas agar tiada individu atau kumpulan menghalang usaha pihak polis tumpaskan perrasuah dan sindiket haram yang telah lama bermaharajalela. Sempena sambutan Hari Polis ke-219, Datuk Seri Anwar hargai keberanian dan profesionalisme PDRM. Seramai 3,826 warga asing diperiksa menerusi op pantau di seluruh negara sejak 24 Mac. Ketua Pengarah Imigresen berkata, operasi babit 45 pemantauan pastikan dokumen perjalanan adalah sah. Penguatkuasaan dilaksana secara terancang, berintegriti dan berterusan termasuk sepanjang musim perayaan. Pada masa sama, pendekatan berhemah diambil dengan ambil kira sensitiviti warga asing yang menyambut perayaan jauh dari keluarga. Cuaca kering di Perlis yang berada pada tahap berjaga-jaga jejaskan pesawah untuk melakukan mulakan musim penanaman padi baharu bulan depan. Kekurangan sumber air akibat kemarau berlarutan menyebabkan pesawah berdepan kesukaran rancang penanaman meskipun kebanyakan sawah telah selesai dituai. Pesawah berkata kekurangan air sukarkan aktiviti penanaman dan mereka bergantung kepada bekalan empangan serta hujan. Keadaan penanaman secara kering tidak sesuai undang masalah rumpai dan jejaskan tanaman. Cuaca panas sempena Aidilfitri tuntut orang ramai berwaspada risiko dehidrasi dengan pastikan pengambilan air mencukupi. Pakar dietetik Suraya Arsyad sarankan sekurang-kurangnya 8 gelas atau 2 liter air sehari bagi kekalkan hidrasi tubuh. Turut digalakkan bawa air sendiri serta pilih juadah berkuah ketika hadiri rumah terbuka. Selain itu, pengambilan buah-buahan serta sayur-sayuran tinggi kandungan air dapat bantu elakkan dehidrasi. Program Madani Rakyat PMR 2026 akan buka tirai di Perak dari 3 hingga 5 April di Bulatan Sultan Azlan Shah. Bertemakan pembangunan bandar lestari dan komuniti harmoni, program tawar pelbagai perkhidmatan termasuk kesihatan, jualan rahmah, agromadani, peluang pekerjaan serta aktiviti kekeluargaan. Perasmian program akan disempurnakan Perdana Menteri pada 4 April. Orang ramai dijemput hadir memeriahkannya. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT aktifkan pelan kontingensi semasa perayaan. Ini termasuk penstrukturan jadual kutipan, penambahan tong dan kru serta operasi tapak pelubusan 24 jam. Pada masa sama, MBKT pandang serius kelemahan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor di beberapa kawasan tumpuan bandaraya itu. Datuk Bandar tegaskan kontraktor mesti patuhi jadual kutipan dan piawaian ditetapkan. Tindakan tegas akan diambil terhadap sebarang kegagalan.
Harga minyak global menurun didorong harapan baharu terhadap usaha diplomatik di Asia Barat. Minyak mentah Brent jatuh ke sekitar $97 setong. Niaga hadapan Brent didagangkan sekitar $98.2 setong awal Rabu susulan laporan rundingan redakan ketegangan dan elak gangguan bekalan. Amerika dilapor usahakan gencatan senjata termasuk cadangan kepada Iran untuk selesaikan konflik. Pasaran hartanah dijangka meningkat 15% dalam 5 tahun akan datang. Ia didorong pertumbuhan populasi dan kadar urbanisasi. Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan IQI berkata, kira-kira 582,000 isi rumah baru dijangka terbentuk. 30 hingga 40% bakal beli rumah, tambah hingga 46,000 transaksi hartanah setahun. Jumlah penduduk Malaysia dijangka meningkat 2.2 juta menjelang 2030, menjadikan lebih 116,000 isi rumah baharu setiap tahun. Malaysia perlu tampil sebagai destinasi pelaburan yang stabil ketika pelabur global nilai semula risiko berikutan konflik Asia Barat. Pengerusi MIDA menyatakan ketidaktentuan geopolitik tekan ekonomi dunia melalui kenaikan harga tenaga, kos logistik dan inflasi. Situasi itu buka peluang apabila aliran modal dan rantai bekalan global disusun semula. Pelabur cenderung pilih negara yang stabil dan berpolisi jelas. Malaysia berkelebihan dengan kestabilan politik, kedudukan strategik di ASEAN serta jaringan dagangan kukuh. Orang ramai disaran susun semula aliran tunai selepas musim perayaan elak tekanan keuangan berpanjangan. Menurut agensi kaunseling dan pengurusan kredit, langkah itu penting bagi mengurus komitmen keuangan termasuk perbelanjaan persiapan raya dan kos perbelanjaan. Pengguna perlu semak bayaran tertunggak bagi mengelak faedah atau penalti serta buat senarai komitmen seperti BNPL dan perbelanjaan bulanan. Keutamaan kepada keperluan asas selain keterus-teruskan amalan menabung konsisten walaupun jumlah kecil.